Boleh? Tak apa kita. Tak bunyi. Tak bunyi. Tak. Kalau bunyi kau tak test. Baru bunyi. Baru bunyi. Facebook ada. Dia teh orang production. Production memang kau pelik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni 28 bulan ni deh. 28 bulan. Kita ada 2-3 hari je lagi untuk kita countdown untuk 2022 ni. Alhamdulillah. Kita year end zakat 2025. Alhamdulillah kaunter kita sibuk pernah ramai pembayar-pembayar zakat. Alhamdulillah. Hari ni seperti biasa hujung-hujung tahun soho-soho pakat mari bayar zakat lah di tempat kita ni, di zakat, kaunter zakat Mak Yek. Alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ni, iaitu insan yang tidak asing lagi, khususnya di media sosial, orang panggil alam maya dan juga alam fizikal. Orang kenal belakang dia. Kalau ada fizikal tengok tu Aibale Syahmi. Jadi nasi belauk Nisa. Kabu Maggi Nisa. Jadi saya tak perlu perkenal lebih detail sebab semua kenal belakang dah siapa yang berada dengan saya hari ni. Tak seorang ni. Bukan setakat saya berdua tapi saya bertiga. Min, Syahmi, Syazli dengan isteri kesayangannya. Habib. Apa? Anak. Anak Habib ni. Ni Habibi Habibati. Jadi alhamdulillah. Mi terima kasih kerana mari mari ke zakat Mak Yek untuk tunaikan kewajipan kita selaku kita orang Islam untuk sempurnakan zakat kita untuk setiap tahun lah. Jadi alhamdulillah. Zakat ni bakpo orang mari ramai-ramai kita boleh tanya mi. Kita boleh tanya mi. Zakat ni biasanya bayar boleh puasa ni. Hujung-hujung tahun orang mari bayar zakat gapo ni. Mi tahu. Zakat ni lah, zakat pendapatan, zakat perniagaan. Boleh puasa zakat fitrah dia. Zakat fitrah. Bermakna zakat ni ada dua. Zakat tengah dia. Tak apa, kita santai-santai saja. Hak mana tak tahu berkaitan dengan zakat ni mereka tahu. Kadang-kadang orang perasa zakat ni zakat tengah dia. Boleh puasa dia kata, hamba dia tak tahu bayar zakat dia. Jadi hak mari bayar boleh 12, hak selain daripada boleh puasa tu zakat ke apa? Ni zakat harta. Bawah zakat harta tu lah orang nego kena bayar zakat nego. Ada mah perak, zakat perak, simpan ni, apa pelabur dia. Jadi semualah. Alhamdulillah. Macam mana bisnes tahun ni? Mi boleh kongsi dengan follower mi di luar sana, insya-Allah. Beliau panggil mi bayar zakat ni, panggil bayar. Setiap tahun tu bertambah. Tahun lepas cuma ni, tahun ni kau banyak mesti ada rahsia yang tersendiri. Rahsia nak suruh ayat rahsia apa? Rahsia, kena ayat rahsia. Jangan ayat rahsia kita tak boleh. Bukan hak ni rahsia. Rahsia bukan rahsia hak boleh kita kongsi lah. Kongsi bersama. Sebab sebenarnya ada setengah orang faham bahawa tunjuk kau orang bayar zakat ni, tak apa, saya marah dah. Kita memang friendly dengan mi. Biasanya orang faham bayar zakat ni mana tak ingat dah apa ayat. Aduh. Macam dia bayar zakat ni mana untuk zakat terus saja tapi dia ada zakat harta. Jadi boleh mi kongsi sikitlah berkaitan dengan panggil rahsia ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz dah. Kita kurang Tak apa. Kita santai-santai. Kita santai. Tapi sampai ni dia. Tak apa. Okey, kalau dari segi perniagaan kita pada tahun lepas tahun ni dah. Kalau dari segi sudut nego kita kak nak kata netu kodok ada meletup sahabat sokong orang lain kau kata tu tidak, tapi konsisten. Jadi adalah naik sikit dan naik turun tu biasalah. Tapi konsisten alhamdulillah. Jadi mana cabaran dia makna kadang-kadang mi duk tahap yang panggil teratas dah tinggi dah, nak kekalkan momentum. Tinggi tu memang satu benda tu. Contohnya bayar zakat banyak ni. Orang panggil tahun depan aku nak bayar lebih lagi.
mana perlu kerja keras. Jadi lagu mana cara orang panggil manage nego mi ni untuk tujuan bayar zakat. Boleh kita kongsi? Boleh. Rahsia ni boleh kongsi bersama. Benarnya tak ada rahsia. Mi kalau nak kira, kalau follower dia tahu dah. Mi daripada dulu sampai lah ni nak kira tak ada apa. Tak ada plan yang teratur dalam buat apa-apa. Mi kita buat, lepas tu kita serah. Serah Allah Ta'ala nak jadi gapo. Ya, serah kepada Allah Ta'ala. Tak ada plan hak betul-betul okey. Tahun ni aku nak gini, tak ada. Ya, tapi kita nampak dah tu. Sebenar punca dia, titik tolak dia, bayar zakat benar. Tadi kita pergi jumpa MP, ada syarikat MB bagi maklum pada kita, syarikat SEDC. Akan bayar lebih pada tahun lepas dia bayar sebab start daripada syarikat tu bayar zakat, makna orang panggil keuntungan berganda. Macam kita orang nego ni. Orang nego makna apabila kita bayar zakat kat, kita tak nampak kita duk rasa duk tahap yang sama, tapi paling kurang Allah Ta'ala mudah benda-benda banyak-banyak. Rezeki bukan bagi kita bukan sekadar okey untung akan bertambah ada. Boleh jadi urus jadi pemudahkan deh. Banyak saja dia nak setu. Nak ayatnya kepada follower mana gandingan hebat di antara suami isteri ini boleh membuahkan hasil rezeki bertambah. Kita tengok memang cemburu dah tengok orang kerja orang panggil sehati sejiwa ni, seia sekata ni. Memang kerja Nisa, orang panggil Rabu Magi ni. Lepas tu nak raya pula Khabib ke apa? Khabib ni. Baju raya pula air balai lagi. Lepas tu perfume ke apa lagi ni semua. Orang panggil macam-macam lah benda yang kita buat ni. Tujuan lain, tidak ada tujuan lain. Kita nak gapo kita boleh tu, kita nak kongsi dengan Asnah. Kita milih. Lagi satu ni pun kewajipan. Kewajipan. Kita buat supaya semua ya ber. Kena tak? Boleh. 700 kau kita tengok enggak? Ramah. 700. Tak apa. Tak ada. Kita santai ni. Deh. Kita nak buat bab gapo ni? Pada tahun pertama bayar zakat sikit. Pada tahun ni banyak. Mungkin boleh ada keberkatan perniagaan tu semakin meningkat duit banyak bayar zakat setiap tahun bayar zakat tu kan. Kalau nak kira bayar zakat daripada awal tu sampai lah ni setakat ni meningkatlah. Meningkat. Setakat ni meningkat alhamdulillah. Ya boleh jadi macam-macam dah. Boleh jadi punca tu kita tak tahu tu rezeki Allah Ta'ala kan. Boleh jadi sebab zakat. Salah satunya zakat. Keberkatan insya-Allah lah. Lepas tu selain daripada kadang-kadang berkat ni dia subjektif ni. Kerana ni kadang-kadang berkat Allah Ta'ala bagi mudah. Usai kita tengok idea, kita memang jadi idola kita lah Mi ni. Idola kau. Idola kita dari segi panggil ikon anak muda. Idola Kero. Jadi idola Kero tu memang hebat juga. Pelik juga jetik tu masuk lalu. Kena. Tapi memang kita panggil set jetik ni jak budak lagi kan. Dia tangan tu kena molek. Jadi hak kita jetik pun kena. Lah ni kita nak jetik harta kita tu biar sapa ke sasaran dia, iaitu duit kita tu sapa kepada Asnah. Hak tu hak kita nak jetik sebenarnya. Tak. Betul tak? Kadang-kadang kita dulu tu ada nak bayar zakat ada dah setengah orang mungkin dia ada harta, dia memang layak bayar zakat tapi dia make korang ni simpanan aku dalam bayar zakat lah kau boleh tak? Okey boleh. Dia sebenarnya memang lah kalau kita ikut dari segi logiknya memang apabila kita waktu bid 2.5% daripada keseluruhan harta kita dia panggil amount tu berkurangnya. Tapi kita kena ingat Nabi wayak kena mana qasad sadaqatum min mal. Tidak akan berkurang harta hasil daripada kita sedekah bayar zakat lah. Sebab tu keberkatan tadi subjektif lah. Sebab kalau kurang contoh kalau kurang apa tahun lepas
Kena waktu bedah ni. Kau susuk nilai ni. Tapi tahun ni kau banyak tambah, kau banyak tambah. Jadi magic. Ni. Magic kekayaan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala Maha Kaya ni. Kalau kita serah kita kaya, tapi Allah Ta'ala Maha Kaya lagi. Hak gapo hak dia wik kita tu sebenarnya Allah Ta'ala orang panggil kita sebagai perantara. Sebab tu dalam khutbah hari Jumaat tu sebelum khutbah kedua tu kalau mi tak tidurlah. Zakat sama anak itu dia yang kita sebut zakat tu. Tak tidur mi masa tu dia. Tak tidur. Cuma baru siapa masa tu. Tak tidur cuma baru siapa masa tu kan. Dalam harta kita ada hak orang lain. Jadi tak email sebut sama dia. Jadi khutbah tu jadi kita pun mikir hak tu orang panggil salah satu caralah kita nak bagi kesedaran kepada umum berkaitan dengan zakat. Okey. Sendiri tak pernah tak terlintas bila kaya okey. Duit banyak rasa nak bayar zakat sikit je lah aku mai. Rasa pernah rasa terlintas. Kalau lah ni alhamdulillah tak rasa lah. Okey. Kalau dulu mula-mula orang mula-mula bila PT kita buat start mula-mula kan. Boleh PT banyak tu kan. Jadi bila bayar zakat tu ada. Berat. Berat lah. Tapi terpaksa kita nak tengok lagu mana dah. Lagu mana lepas baru tu bertambah. Alhamdulillah lah. Sebab tu rezeki ni dia ada dua, kita kongsi ni dia. Untuk pendengar di luar sana, rezeki ni dia ada dua, rezeki yang kita suka-suka, mana kita dalam akaun kita tahu dah. Nego 100 riyal boleh cemok ni. Hak tu hak kita min haisu ahtasib, gapo kita suka. Hak lagi hak enaknya min haisu la nahtasib. Gapo hak kita tak suka-suka. Hak tak suka-suka tu mari kada masya-Allah. Kelak tu kelak ni daripada segenap penjuru. Macam ni kita duk tengok memang idola kita ni. Tu terang idola kita ni. Ikon anak muda ni. Walaupun kita tua dah ni. Tua tapi seru muda duk sebelah mi hari ni. Jadi orang panggil kita benda rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita daripada tak suka-suka tu lah. Orang panggil kadang-kadang mari sifat aku kerja siang malam letih waklah sampai pukul 3-4 pagi contoh ni. Orang lah tengah malam lo ni. Milih. Orang lah tengah malam memang view ramai. Tapi kita nak cari batak dah tengah malam tu ni. Tapi lah benda-benda juga ni. Kalau lah bak cerita bak zakat orang tak tengok juga ni. Kalau kira orang tengok ni. Orang tengok ni. Tapi nak ayatnya orang panggil situ kita kerja siang malam tapi itu kadang-kadang kita kena ingat bahawa itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Allah Taala bagi kemudahan, kekayaan, kesenangan kepada kita untuk dikongsi. Ustaz, kita tanya Ustaz Amir ni deh. Pasal apa? Aku tipis zakat mai tahun lepas dengan tahun ni menikah dah. Kau setiap tahun pun menikah? Setiap tahun menikah. Setakat ni di mai dah. Okey, saya balik tanya. Kita nak tunjuk lalu ni. Lah ni kita nak tunjuk ke peningkatan tu. Dalam Google kita tulis Maik dashboard. Allah naik pula lambat ni. Dia tua lah gitu ni. Mai kita tu tebik dah ni. Tebik dah. Maik dashboard patut tekan sini. Berapa dah kita dapat hari ni? Berapa dah hari ni? 309 juta. 309. Berapa min kita belanja dah? Belanja ni 325 juta. Belanja dah. Jadi belanja dah dia. Bermakna bajet kita tahun ni kita nak 330 juta. Betul dia. 330 juta. Bermakna mi kena royak ko mana follower mi ni. Dia kena capai. Belanja ni buat macam-macam ni. Buat macam-macam. Dalam ni ada belakang mi. Kalau boleh tengok memang transparent. Siapa nak tengok, boleh. My Maik dashboard. My Maik dashboard dalam tu memang ada lah. Kita ada 3 hari lagi, 3-4 hari lagi memang hak ni lah hak kita nak kata sangat. Tapi dari segi kutip setiap tahun tu meningkat. Meningkat. Contohnya ginilah. Ni 309 kita boleh tengok hak tahun lepas tekan 2024. Tahun lepas kita boleh 296 juta. Yang meningkat ni orang lo ni kau raya kau orang bertambah sedar kau lagu mana? Comel soalan ni. Hak tu pelik ni. Kita duk pak zakat ni masya-Allah tabarakallah. Orang tu lah bayar zakat. Tapi target kita ni kuasa kau naik. Mana ada juga pembayar-pembayar baru ni. Tapi nak ayatnya macam ni dah. Ni tahun lepas bayar cemok ni. Tahun ni bukan bayar cemok tu dah. Lebih lagi ni. Jadi hasil daripada peningkat tu ni baru ni seorang ni. Kalau 1,000, 2,000, 3,000 sejuta pembayar,
Mana ada peningkatan, memang kau banyaklah peningkatan hak kita boleh. Sebab tu kita mikir bayar orang bayar hak tu lah ni. Lepas tu target kita kau tinggi ni. Tapi masya-Allah tabarakallah Allah Taala tolong Maik melalui mi. Allah Taala kaya mi. Senang mi, mudah mi. Lepas tu mi pun bayar banyak zakat ke Maik. Jadi meningkatlah. Sebab tu hak kita nak bagi ke orang sesak tahun ni 3,330 juta dia. Jadi kita ada 3 hari lagi ni. Nah, di Kedebar kita ni. Lah ni kan ada 310 lah ni. Lah ni dia ada 310. 310 juta, nak dalam 20 juta lagi. 20 juta lagi. Tapi insya-Allah. Ya. Untuk meningkat anak-anak tahun tu dah. Ya. Telur boleh cek tu gimana pitih Oh, ada belakang ni. Ni jumlah agih contohnya hak banyak kita bagi kepada asnah fi sabilillah setakat ni 188 juta. Okey. Lepas tu bantuan bantuan ada mahasiswa ada belakang sini untuk bantuan pemeliharaan rumah, bantuan tetap bulan ni 34 juta. 34 juta. Mana Maik habis boleh tengok sini deh. Boleh tengok sini. Mari kita tunjuk. Boleh tunjuk sini. Ni tengok dekat sikit. Saya awak tengok ni mana untuk jumlah agih. Lepas tu jumlah kotak pay sini. Tarik dalam Maik dashboard akhir tubik. Lah ni kita boleh 309 juta. Mana hampir 310 dah. Jadi kita nak 20 juta lagi saya awak. Ada sampai ada 20 juta. Lebih pada tu lagi. Boleh cek kita tak susuk pun. Pitih mari mana gimana kita tak susuk. Kalau nak 20 orang lagi juta seorang. Dengar Mi tu. Berkat Mi ni memang Allah saya pelik lah. Aura dia lah. Aura dia. Tapi ambil usin lagu ni. Mi mari hari ni esok kita habis modal dah nak kecek gapo. Mi mari buluk esok nak bayar. 2.3 dulu kalau 2.3k dia tengok ni kan. Kita nak berapa orang 20 juta. Bukan 1,000, 10,000 seorang. 10,000 seorang. 100,000 seorang. 100,000 seorang. 100,000 seorang. 100,000 seorang ada ke? 2.3k dia tengok. Mana 2.3k mata memandai ni, tanya kita dulu bayar zakat kodok lagi. Kalau tak bayar, Mi bayar di Kelantan. Mi ni ikon kita anak muda ni mai bayar zakat Kelantan, masya-Allah. Kira-kira juga. Ya. Dia. Masya-Allah. Hak kita tu kita nego orang panggil hak kerja buat kita hari-hari tu, mana hujung tahun sekali kita nak cuci harta kita, kita nak bersih. Macam bersih hati kita tak dia, macam sebut tadi kita rasa saya, kupik orang panggil Kelantan. Keloget tu Tuhan kata dengan zakat lah, mana boleh cuci hati kita keloget. Betul. Lepas tu harta kita pay sendiri dia. Dia mari tak ada komen. Ada komen? 5 ya ada. 5 riyal. 5 riyal pun 5 riyal lah. Sebab kat kita ni potong gaji seminimal 10 riyal. 10 riyal. Tanya kita dulu potong gaji kau dok. Sebab sasaran kita kalau boleh lah semua orang kerja KJM, kerja swasta ada selit gaji, pakat potong gaji seminimal 10 riyal. Kau ni hang pergi ceramah di pak mana di camp. Mana Brigade General kau dia panggil. Paksa semua orang panggil kalau Kelantan kita panggil mak terak ni. Mak terak askar. Jangan marah set mak terak dia askar kita. 10 riyal pakat kita buat boreh cuma ni tak cukup. Sebab orang panggil hasil daripada. Sebab itulah kita nak orang cari mereka yang orang panggil pempengaruh. Macam ni lah. Kita tak pengaruh mana. Kita orang sia. Orang tengok kita sia muka senang ke. Ustaz ni. Ada komen. Nak mohon susah bertapis dia kata. Boleh ustaz jawab. Okey, nak mohon biasalah. Hak ni orang panggil kalau kita nak compare di antara kotak pay dengan agih orang panggil kita mudah tahu mana kotak pay pun agih memang payah. Sebab apa payah adik kakak semua? Sebab kita Maik ni jaga amanah orang. Kena bagi zakat ni untuk lapis asnah lah. 2.5 daripada harta kita. 1/40 ni 39 lagi kita ada ni. Tapi sebahagia daripada 40 tu kita kena confirm. Tentu bagi kepada asnah lapis. Tak boleh bagi ikut dia. Macam minat bagi pani dia.
duit hak nak bagi sendiri ni. Jadi kena bagi kepada orang panggil betul-betul. Kalau kita Kelantan dia tak panggil orang sesak. Dia panggil orang berhak. Kadang orang sesak ni lah ni dia sesak tak boleh nak noreh dia. Boleh terima zakat dia. Boleh satu panas ceng-ceng, tak sesak kaya dia pada kita. Tadi nak ayat gitulah. Minta maaf banyak tapi kita telah memudahkan urusan bantuan lah ni segalanya di hujung jari. Ni hang nak tunjuk. Tadi mai mak dashboard. Ni mak Ahmad ni dah. Marah. Tak marah. Tak marah. Kita nak tolong orang ni. I agih pula ni. I agihan. I agihan mak. Teng tekan situ. I agih mak. I agih mak saya awak ni ya. Isi rali ni. I agih mak segalanya di jari. Duk mana? Duk Vietnam, ko Korea, ko duk mana? Asal ke orang Kelantan. Asal ke orang Kelantan. Sini salah pula. Kamu ada orang kerja Vietnam ke apa? Suruh minta zakat dengan mak. Hak tu kena beri zakat ni. Jadi orang panggil isi maklumat dalam IAGH. Masuk IC lepas tu saya nak kalau ayat ke. Lepas tu skim dalam tu lebih pada 40 skim. Hak dalam tu ada. Kita nak faham ikut keperluan. Tapi sebelum kita isi tu tanya diri kita dulu layak ke tak kita terima zakat. Kalau Pak Piti ni orang nak berlaku ambon nak piti. Ni kalau kemana ni. Kecik habis Hailia saja tak payah ni. Tapi nak piti ni nak piti tapi orang panggil piti hak kita nak tu ada ke hak kita. Kalau hak kita tu kita boleh ambil lah. Jadi adik kakak dan khususnya pada yang bertanya tu orang panggil kalau nak mohon bantuan tak payah mari ke kaunter AGH, isi secara online. Lepas tu saya mau kalau ayat kes itu boleh saya mau status mana dari semasa ke semasa. Jadi kalau payah lambat sikit kak, direct telefon kepada hotline 748 1512 ni. Betul ke nombor? Betul dah. 748 1512. Dari situ sambung kepada AGH boleh tanya. Bagaimana permohonan saya ni? Orang panggil 7 tahun dah mohon ni. 7 tahun mohon ni. Kaya tu. Kaya tu. Kaya tu mohon 7 tahun sampai hari ni tak boleh. Tapi lah ni sebab tak boleh bantu saya nak bantu pula. Okey lagu tu kita nak cari ni. Kita nak keluar orang sesak ni daripada kepompong kemiskinan. Memang susah ni. Ming lah pengalaman. Lagu mana tu orang susah ni. Kalau orang susah dekat kalau boleh nak susah tak mau. Kita ni mah biasa daripada susah ni. Kita nak keluar daripada kesusahan ni kita buat go to go ni. Kalau we book jual. Kalau we je jual. Kalau we papai Karen jual. Ibarat macam lah gitu ni. Ada soalan lagi ni? Aku ni nak tanya. Soalan dia apa dia duk balas duk balas dalam tu. Jadi balas dia. Balas nanya lah. Balas nanya. Tak apa boleh tanya. Kalau saya awak nak tanya gapo boleh tulis di bawah komen. Jadi insya-Allah kita akan jawab semampu yang mungkin. Tak ke mana? Apa? Suka set dia. Set team production belakang tu kan memang duk main suka gitu. Tapi pelakon kita boleh agak bantu yang mak yatim orang susah. Bantu duduk kata berapa puluh ribu untuk bagi rumah. Comel rumah ya. Alhamdulillah. Ya. Kan yang buat benda sengit tengok nak utuh. Dapur. Ya. Almari ibu kak api 3 beg. Ya. Siapa tu ni? Yatim Pak Abu. Yatim Pak Abu. Pak Abu tu dia. Ya. Hak dia berlaku sekali ni. Tapi itu salah satu contoh lah kalau saya awak nak tahu kan. Mana Maik. Tak ngulu, bukan tak ngulu tolong. Memang kalau bantuan rumah dia melalui Tok Ngulu sebab Maik bagi waran kepada jabat tanah. Contohnya 20 butir untuk satu jajah. Jadi keluar pun untuk mana demo tu select lah. Sebab mereka tu yang lebih mengetahui. Tok Ngulu dia bawah Tok Gawa dia. Tok Gawa bawah jabat tanah. Bawah DO ke apa. Jadi orang panggil biar betul-betul susah boleh rumah. Kalau kira semua orang nak rumah. Kalau ada rumah dah. Nak rumah lagi dia. Kita kan boleh wa'ak 25% ni dah. Okey. 25% dah. Siapa-siapa tak tahu wa'ak ni kita boleh bagi sendiri. Kita mewakili pusat Maik untuk bagi sendiri. Jadi orang ni nak tanya Same duduk sore dalam rumah dia sore. Tapi tepi-tepi ni ada anak beranak. Tapi dia sore lah dia. Dia layak ke tak? Tapi ada masalah kesihatan mental. Syamil tu berlaku sekali.
Sama hak kerja pun kerja kita. Ada boleh BT kat? Boleh 10 2. Okey minta BT mami sama dah dalam video tu. Layak ke dak dia? Layak dak kan bang. JKN dia dapat. JKN. Tapi dia mohon dengan Batu Maib pun boleh. So, kalau kita nak wis sendiri pun layak kita boleh. Kita sendiri pun layak, tak apa. Hak wak tadi tu. Hak wak. Sebab itulah saya awak kalau hak mana tak tahu gak rugi kalau kita wajib zakat tapi kita agih sendiri. Kita agih sendiri. Sebab tugas agih itu bukan tugas kita, sebab hak tu tugas KJS. KJS Kelantan ni mana? Mana boh Maib. Maib ni mana satu badan untuk kutip dan agih zakat. Tak ada badan lain dah. Badan kita ni adalah badan mana yang mengurus dan mengagih zakat adalah. Tapi tugas kita je bayar je. Mana tak petika dah, mana selesai dah tanggungjawab kita zakat tahun ni sikit-sikit banyaknya kita bayar ke mai selesai. Lepas tu ada kita nak bagi tu kita boleh minta lah. Banyak sikit-sikit tu ikut SOP hak Maib letaklah. Tak boleh. Cuma mana tu Maib akan tentukan kepada pembayar tersebut nak agih sendiri. Macam Mi sebut tadi lah. Nak bagi kepada apa tadi? Sami. Tapi Mi nak setuh lalu Tapi saya setuh. Setuh lalu. Tapi mak kali setuh. Saya tertarik Mi. Mi ambil orang hak macam okey, macam istimewa. Mak ada takut sebut okey istimewa Tapi kadang-kadang situ kita nampak dah jiwa Mi memang jiwa yang Masya Allah. Seorang yang pembantu. Jangan gitu. Okey, gemar. Dia hak ni untuk isteri yang solehah ni. Dia panggil kalau kita nak seleher sikit dia tu betul dia tu betul. Jadi Mi ambil macam Asih, nama apa tadi? You Samir. You Samir. Lagu mana Mi tergerak hati waktu? Saya pun nak jadi pemia juga tapi tak jadi. Tengok orang itu Allah cabut dah nak orang nak minta hari-hari. Kita berahi perhati kat orang. Perhati kat orang. Berahi perhati kita baca, bukan kita baca bom ke apa dah. Kita baca sikap PA orang dia. Jadi bila kita clear tu macam orang istimewa ni dia ada benda. Dia ada benda yang boleh dia pun duduk sama rata dengan kita orang biasa ni. Tapi dia nak ayat tak boleh. Dia nak ayat aku boleh buat gol dengan orang tak boleh. Mana kita orang biasa ni kita kena cungkir. Ada macam-macam, ada tengok Paralimpik ke apa kan. Apa tu? Menghiburkan pun boleh. Tapi kadang-kadang bukan. Jadi kita teracunki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita orang tua ada seorang je anak kita hak istimewa, Allah Taala bagi rezeki yang kita tak suka-suka. Saya terfikir apa Mi ambil orang-orang jenis lagu ni, salah satu sebabnya punca selain daripada berzakatnya, Mi panggil bela, tulu. Panggil bantu orang-orang lagu ni. Dia nak suruh masuk. Dia nak suruh masuk dengan popok kita juga. Tak kira dia sebabkan dia istimewa. Kita suku. Dia. Kita. Tak boleh. Bukan Mi biasa boleh ikon anak muda. Biasa boleh ke? Dengan kerajaan negeri, biasa Asih ikon selebriti OKU. Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Pernah dapat anugerah. Negeri Kelantan, kerajaan. Semua tu memang kalau Mi tak panggil tak coki dia memang tak nampak belakang tu. Waktu tapi payah siapa ingat dulu kita tengok filem hok Mi buat production ke apa Mi aja suruh kecek macam Piramli lagu mana ajar sesuai skrip dia. Dah tak boleh nak sebut dia. Tapi lah ni apabila kalau nak kira bukan daripada dulu lagi ada pelakon istimewa. Dami Piramli lagi Ibrahim Pendek. Betul. Benarnya daripada situ lagi. Dah. Ambil orang istimewa. Sebab tu lah ni kita tengok geng MKN ke apa. Hak masjid tu ke. Geng MKN tu ada seorang hak. Ada seorang. Jadi gom buat mana? Dia gom buat. Dia panggil mendapat perhatian umum. Viewers tinggi juga sebab orang panggil dia ambil orang lagu tu. Tapi alhamdulillah. Tapi kita nak siapa tak tu macam Mi tu memang tak boleh lah. Dia kena rajin Melayu. Syami ni dia suka Melayu. Dia suka Melayu. Kita tengok dia tahu dah. Dia suka Melayu.
salah satu Nisa kena ke Mi lah ke mana. Saya tengok video tu, hok mula-mula tu. Oh, ingat cerita kat sana. Masa pokok start tengok dah letter. Habis. Tak apa. Nak tarik follower view berapa ramai tu? 2,000 tu. 2,000. Oh, 2,000 nak 100,000 suara. Oh, nak 100,000 suara. Kita tu jual hok tengok ni, hok follow, hok komen ni. Bukan komen saja. Itu mai zakat. Lah ni tak kira lah. Hok duk Kelantan, hok asal Kelantan mai bayar zakat. Kelantan lah. Dah. Sebab kita nak bantu Asnah lebih ramai ni. Kita nak contohi orang panggil anak muda, ikon muda macam Syami Sazli dan juga Nisa ni, pasangan yang intim ni untuk sama-sama bina perniagaan dan juga sama-sama hubungan intim. Apa dia panggil ke apa? Jalan. Ini kita kenal ni. Ini apa Mi boleh Pak Putih ya? Oh lah boleh sebut tak? Tu, Pak Putih. Anak putih. Kita tanya dah. Pak Putih ni. Jadi masa saja setia pada yang satu. La ilaha illallah. Ada soalan lagi. Kau di sana nak tanya ke apa? Kita nak kecek. Tahu nak balas ke apa ada komen. Pak zakat ni. Mungkin setiap tahun kita tengok ramai influencer orang muda-muda, orang niaga muda-muda ni. Banyak duit banyak tapi saat ni dah keluar lagi. Kita kejap pak keluar lagi nak bayar zakat. Ni ayat dah kalau bayar zakat kemarin ni. Ya, influencer lah ni dia timbul ibarat apa? Ibarat cendawan lah. Cendawan lepas pada hujan tu. Timbul tu. Apa tak ada tahap gitu. Betul. Ada. Betul. Tak. Lah ni. Lah ni sama ramai orang biasa dengan influencer di Kelantan. Apa ni seorang aku influencer ni. Ni influencer bila masuk influencer tak tahu. Ya, tak tahu. Jadinya Biar follower 2-300 pun. jadi influencer mesti dah pendapatan pun banyak, boleh kata banyak dah. Lepas tu tambah-tambah learn ni banyak affiliate saya affiliate ni. Ya, betul, banyak ustaz kaji juga. Betul. Tapi aku tak kenapa ingat affiliate boleh sikit-sikit 2-3 cent. Tapi banyak. Jadi kalau saya dengar jumpa dengan orang affiliate ni kan. Dia kata boleh 20-30 ribu sebulan. Affiliate saja. Tapi bayar zakat kau nak tanya dah. Tu tak tahu tu. Mungkin kita dulu tanya. Gini Jadi lah, sebelum mi wayak kita terai dulu dah. Terai, Ustaz. Kita terai dulu lah. Kalau set awak, kalau misalnya nego online lah mudah ni. Business online ke apa, dia panggil zakat nego lah. Zakat nego ni mana kita daripada benda hak lagu ni lah. Mana kita nak, mana income kita, berapa sebulan ni. Contoh bulan pertama, boleh 30. Kena capur belakang tu, lepas tu tolak komitmen kita ataupun pendapatan bersih kita kena bayar 2.5. Jadi masa kita tengah naik ni kita kena bayar zakat lah. Kalau dia Allah Ta'ala tarik rezeki kita jatuh, kita tak sahur, kalau tengok mi lah, apa dia sahur ya dulu sapalah ni, sebab salah satunya memang dia tak keluar tak keluar kalau ke mana ni kan saya nak tanya sambung ni Pasal affiliate banyak mesti bayar zakat lagi. Saranan Mi lah. Saranan Baru berkecimpung dan sudah. Dah Mumbi bagi tahu pengalaman B masa mula-mula beli BT kan. Mungkin lah. Gitu Kita lah. first time dapat BT mana. yang mana first time mungkin influencer baru atau affiliate yang baru dapat besar dapat commission tu. Mungkin kadang-kadang kita sayang sikit. Aku boleh PT ni 20-30 ribu ni. Buat video saya Nak bayar. Kau nak tunggu tahun depan dah. Tunggu banyak sikit lagi. Banyak sikit lagi. Panggil bertangguh dia. Bertangguh. Ni. Cara ni jangan rusing. Bayar. Kalau mana boleh learn ni bayar je. Bayar je. Kalau kata kita layak dah bayar zakat zakat dia ada kelayakan dia ada. Dia ada syarat dia. Syarat dia ada. Syarat dia. Minimum berapa dia. Dia panggil nisab. Nisab. Kalau lebih kurang untuk 225 29,376. Lebih kurang 30,000 lah. Boleh kau harta kita terkumpul? Setahun. Setahun. Harta Mana ada lebih setahun pada tu 30,000 ada tu. 30,000. Boleh dah. Jadi jangan bayar ya. 2.5% daripada harta kita ada. 1/40. 1/40. 39 lagi kita ada. Deh, kan Ami? Jangan rusing. InsyaAllah akan bertambah lagi. Kalau kata depan hari tu mungkin tak mungkin konsisten dah. Walaupun depan mungkin konsisten mungkin dipermudahkan urusan lain, idea lain macam-macam. Betul. Ya bukan sekadar PT bertambah saja rezeki ni. Banyak rezeki ni banyak cabang.
Terah bayar dulu sekali. Jangan kata tunggu tahun depan lah, tunggu tambah sikit lagi dalam akaun aku. Mana tahu kita bayar sikit ni, Tuhan tambah banyak. Mana tahu Kemah. Yalah kau dah sakit tak? Yalah dah. Memang benar sekali. Benar sekali Pak. Memang kena bayar. Kena bayar banyak. Deh. Kalau tak silap ni, kalau cukai individu tu, awak bayar atas individu dah. Dia boleh tolak 100%. Kecuali Sdn Bhd. Sdn Bhd tak boleh 100%. Ya. Sdn Bhd tak tahu tak ingat ada berapa persen. 2.5. 25%. 2.5%. Untuk jatuh bankrupt nanti. Kalau individu cukai individu boleh tak 100%. Ya. Kalau tak silap ni lah, kalau salah Betul dah. Mana kita bayar zakat ni tak rugi lah. Tak rugi. Tadi orang tanya, boleh gapo gak bayar zakat ni, gapo gak dah bayar zakat ni. Siapa tanya kita nak itu? Dia ada orang luar tak? Orang luar ada orang lagi luar. Dia kata baliklah. Kita royak banyak, kalau nak royak sesar ke banyak. Mana kelebihan bayar zakat ni. Ya. Kita dah 3. Nombor 1 pahala tu tak boleh dah. Pahala. Korang ni. Kalau bayar boleh puasa pula 700 kali ganda. Yang kedua berkat. Kita berkat ni kita tak tahu ke mana. Kok yang ketiga kita boleh dari segi keuntungan dunia kita lepas dapat rebate cukai. Lepas tu 3. Kok lain lagi. Tak ni orang tanya. Ada orang tanya. Kalau zakat bagi terus kau orang susah tak apa kau. Tak melalui Ya. Bagaimana? Dia kan nak mi tu dah jawab ni. Tahu kita lah. Kalau dari segi sudut apa orang panggil? Fiqh ke apa? Fiqh ke apa orang panggil? Fatwa. Dari segi hukum. Dari segi hukum. Asal kalau kira kalau dia tu betul-betul layak. Ada. Tapi seeloknya kak. Seeloknya bayar tu boleh ambil wa'ad 25%. Itu betul 50% kau. Tapi ada minimum juga. Dia ada SOP dia. SOP dia ada. Mana contoh kadar dia lah. Kadar dia ada. Kadar untuk kita ambil. Yang minimum 10,000. Bayar 10,000 kau. Mana 1,000 hingga 30,000. Boleh. Boleh wa'ad. Mana dapat 25%. 1,000 hingga 29,999 sen dapat 25%, 30,000 ke atas dapat. Jadi ginilah kita nak terai mudahnya kalau kita kena zakat Kena kalau kad kuning dah ni. Kena kad kuning dah. Betul. Okey gini. Sebelum kita sebut dosa dah. Jadi kita bayar zakat secara persendirian. Dia panggil agihan zakat secara persendirian. Fatwa telah terbit dah. Dia panggil hukumnya sah tapi dosa. Betul amiran dia. Sebab dosa tu sebab kita tak bayar kepada institusi. Kalau pak bayar zakat ni mana? Di Maik lah, di Kelantan di Maik lah. Jadi apabila kita bayar sendiri, mana kita buat kerja orang lain untuk orang panggil Maik sepatutnya agih benda tu dia. Ambil kerja dia. Jadi hukumnya fatwa boleh waktu telah waktu bid dah. Mana dosa? Ya. Sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Sebab itulah kita pahal sangat apa orang nak agih sendiri duit zakat tu. Tapi kalau kita agih sendiri, kita tak bayar ke Maik, kita nak share sekali lagi saja kita ramai orang hok agih sendiri. Patu mari dia kena tukar banyak cemok ni. Patu mari kat kita, kita bayar dah zakat. Mana boleh bayar sendiri-sendiri. Tak ada bukti pembayaran tersebut. Dia nak duit, dia nak resit untuk pelepasan income tax. Nak resit lah. Jadi waktu yang pertama ni kalau kita bayar zakat ke Maik dapat resit untuk pelepasan cukai HDN. Hak yang keduanya, hak ni hak penting sekali. Saya awak tahu ke tak zakat ni gapo? Zakat ni rukun Islam yang ketiga. Jadi apabila sebagai rukun Islam, kalau kita contoh mi bayar zakat senyap-senyap. Hari ni mi bayar zakat nyahu. Bukan nyahu gana, makna wak live gapo nak suruh orang semua tahu. Apabila semua orang tahu, orang anggap bahawa mana tempat bayar zakat? Bayar zakat ke Maik. Aku nak bayar zakat. Hasil daripada kita buat live TikTok hari ni, Facebook ni, orang lain pun tengok. Berapa mata memandai? 2,000 dah. 2,000 mata memandai. Aku tak bayar lagi. Jadi bayarlah kepada Maik. Tak. Okey, Mi. Ni Banyak kita banyak kecil ada Mi. Nak cakap lagi kau tadi ada komen orang kejut lah. Orang kejut bila kata dosa. Sah tapi dosa. Jadi sah tapi dosa. Jadi
orang tanya walaupun RM10. Kata walaupun Walaupun RM10 tak kira berasa dah. Bayar sendiri. Okey. Tu kita pun Kita jawab dia. kita pun puasa kita bagi kita lah, bagi kita duk itu lah. Bayar sendiri tak ada sah dari segi hukum sah deh. Cumanya orang bayar ke institusi ni kita sebab nak tolak cukai, nak ke resip deh. Okey, Tapi itulah kita pun kejut juga bila kata sah tapi dosa. tu lagu mana. Lepas tu fatwa sebut ambo teri habis dia, kacak habis lah. Sah tapi dosa dia gini. Sah tu sebab kita wi zakat kita tu kepada asnah. Hak layak terima zakat tu. Kalau wi kepada asnah, wi kepada bukan asnah, hak tu tentu tak sah dah. Contoh ni wi zakat kepada kita. Kita tak layak ni. Ustaz ambil kita tak tahu nak wi siapa. Ni zakat kita pun ambil. Zakat tu tak sah ni. Hak sah tu manakala kita wi ke asnah. Hak dosa tadi dosa sebab kita langgar arahan pemerintah. Ulil amri. Ulil amri. Bunyi Arab nampak? Bunyi Arab. Apabila bunyi Arab kita baca ayat Ya ayyuhallazina amanu, hey orang beriman, atiiullah, mu kena taat kepada Allah, wa rasul, kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah di kalangan kamu. Jadi konsep taat kepada pemerintah kata di Kelantan ni maik hanya badan tunggal untuk mengutip dan mengagih zakat. Bukan setakat kutip, agih. Jadi apabila kita institusi, tak payah sangatlah. Cakap kita sore je nak mengagih. Kita ada bahagia kita, ada IO kita, penyiasat kita, ada pegawai-pegawai, ada kaki tangan semua tu nak urus duit zakat 330 juta ni, nak suruh habis dia masa tahu tula tu bukan suatu benda yang mudah lah, sebab kita ni institusi. Sebab tu macam kita sebut tadi lah, kutip ni mudah, agih ni lagi payah. Kalau payah basuh dengan agih memang betul lah. Kan ni? Jalan. Jelas apa tu ni? Jelas. Ya, jelas apa tu? Maknanya Kau kasar bunyi. Ada. Rasa sebab tu. Sebab ni. Deh, jelas ni. Gana-gana? Hak tu dia panggil zakat pendapatan. Dia gini mudah ya. Apabila pendapatan bulanan kita, contoh 3,000 kita boleh deh. Kali dengan 12 bulan. 3 kali 12 berapa? Main kalkulator ni. 36,000. 36,000. Mudah. Anabui. Okey, kita tok lah. Kita boleh income kita 3,000 sebulan dah. Kali dengan 12 bulan setahun. 36,000. Nisab negeri Kelantan kita mirayak tadi berapa? 30,000 deh. 29,376. 30 lah mudah ni. Jadi lebih ni deh. Lebih nisab wajib deh. Kalau nak kira kiraan, cara kira zakat pendapat kita pertama tanpa tolak ke, kena bayar dah. Kali dengan ataupun bagi dengan 40. 900 setahun. Daripada 36,000 hak kita boleh setahun tu, kita nak bagi kau orang sesak 900 kan setahun. Sikit kau banyak ni? Sikit kan? Kita boleh 36,000 ni. Ada tu. Kita nak bagi kepada orang sesak 900. 900 ya. Bukan nak bagi, bukan nak bagi 30,000. Bukan nak bagi 6,000. 30,000 dia. Jadi ibarat. Jadi nak ayatnya hak tu kaedah pertama. Kaedah pertama. Kita nak kira langsam gitu. Tapi kalau nak buat penolakan, orang panggil untuk cara diri kita sendiri 12,000. Contoh dia 36,000 ada dia. 36,000. Lepas tu kita tolaklah untuk 1,000 panggil keperluan asas kita. Kalau untuk diri kita sendiri, makna kita tolak 1,000 sebulan, 12,000 setahun. 12,000 setahun. Jadi 24,000. Tolak tu dah tak boleh kau mak pak lagi, tak untuk anak lagi. Contohnya, tolak lagi untuk anak. Anak ngaji sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah 1,000 seorang. Anak kita ada 3 orang. Tolak 1,000 seorang. Seorang anak kita 23,000. Lepas tu tolak kau mak ayah pula 200 sebulan contohnya. Kali dengan setahun berapa? 2 kali 1,200. Tolak lagi 1,200. Deh. Tu berapa dah? Jadi kurang daripada 30,000 tak kena zakat. Deh. Sebab itulah biasanya hak mudah kita faham. Kalau gaji 4,000,
kena kira-kira lah. Deh, takut kita termakan hak orang lain. Kalau kaji 4,000. Kalau 3,000 tu, kalau kita nak kira langsam mudah, memang kena dah. Kalau 4,000 tu, nak tolak. Tu pun tolak keperluan asas kita, bukan tolak hak sebenar. Kata kita 2 butir, rumah kita ada semua, kita nak tolak belakang memang. Tak ada orang kena zakat lah. Jadi, kita kena mikir juga, orang hak susah, hak kita nak tolong ni, mana kita waktu bik 1/40 sahaja daripada harta kita. Mi ada soalan lagi Mi? Ada. Kualiti dah kecek Mi. Lama dah kita ni. Berapa? 3,5 dah dah. 3,5 dah. Mi nak gimana pula Pak ni? Ada tak boleh. Demo ni pusat lagu. Orang tak air sangkuit. Sangkuit kau tak ada? Kerana macam tu kau. Kopi lah ni Mi. Kopi. Klepek-klepek tak ada? Klepek. Mau kami. Oh, garipak boleh? Tapi kita tak sehingga apa lagi. Kamu. Nak khabu Maggi Nisa. Betul. Ni tak bawa air bangun kau ini. Tahu apa? Tapi bangun tu lah ya. Bawa air bangun. Okey. Saja Mi. Mi nak ayat apa Mi? Untuk yang terakhir ni. Apa? Geliat dah tu. Untuk sarannya kepada kepada mereka yang berada Nisa pula tak terkecek lagi dia. Nisa tak kecek lagi. Atau we mic dia. Kecek Sebab dia seorang mah kan. Dia seorang mah dia lain. Okey, fokus pada Nisa. Allah. Okey, Nisa royak Nak sikit. habis dah ke ni? Nak habis dah? Kalau tak saya habis pun tak apa. Saya biasa live 10 je. 10 je? Oh, 10 je. Kalau Mi ni. Tak ada nak kata apa. Tak ada nak kata apa gitu tak. Pak Ustaz kata tadi. Ya. Pak Ustaz kata tadi lah. Ya, semua kata tadi. Macam kita doa dia. Ada doa hak tolong ke, kesek benda tolong. Ada sekali saya orang suruh baca doa ke. Hari tu kita letih. Kita letih. Ustaz baca doa. Last sekali. Ya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, super sekali. Suka gitu. Padahal orang mah nak buka puasa. Suka lah sekali kita doa mula nak suruh letih puasa tu. Orang panggil segar. Amin, banyak Amin. Nisa. Tak apa, tak salah dia. Soalan. Apa nak suruh? Sayanglah bagi soalan. Sarane kau. Bukit. Nak bagi soalan kau Ustaz. Ustaz, bila Ustaz penutup lah. Boleh Ustaz penutup lah dia. Kita tutup. Ustaz. Soalan penutup. Ya. Tak ada dah habis dah soalan. Tak ada dah. Ni saya, soalan pada saya Ustaz. Okey, boleh. Ada sini yang kata nak sedap kau dia. Apa tu? Kena blok. Dia gini, biasa kalau sama lah Ustaz buat live ke apa. Okey. Kita semua bagi orang kata happy ending bab zakat. Okey, betul. Jadi bila tengok ni saya pun tak suka boleh bayar sebanyak ni tahun ni. Alhamdulillah. Sebabnya kita tengok video ada kata tahun ni susah. Daripada segi barang naik gini kan. Jadi soalan saya Ustaz, andai kata dia ni adalah pembayar zakat. Jadi tapi tahun ni dia susah. Susah lah. Nak kata dia bayar juga, dia tak juga mari bayar zakat tapi bukit amount yang sama macam tahun lepas. Ya. Ada tak kata-kata semangat ke Ustaz? Kalau macam contoh, semua Ustaz dah bayar zakat boleh gini-gini tapi bila dia bayar, dia tak dapat sama macam kita gempar-gempur gitu. Betul. Jadi ada ke apa semangat lah. Semangat maksudnya kata kalau bayar zakat secumuk ni boleh tapi kau bertambah dia. Apa aku kurang ni orang tak mai belilah gapo lah. Ada tak macam semangat lah sebelum kita tutup. Okey, betul. Okey, terima kasih. Bukan sebagai penutup ni, kita nak Mi juga penutup ni. Tapi nak menjawab kepada persoalan. Memang tidak dinafikan apa yang kita minta tu Allah Taala perkenankan selalu. Sebab tu orang hok mari bayar zakat ni ngelas sekali kita doa. Doa apa? Ajarakumullahu fima ataitum wa barakalakum fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahura. Mana Allah Taala gandakan pahala, mana keuntungan berganda, keberkatan mana zakat tu sendiri ni. Mana hak tu hak kita doa kepada pembayar. Tapi kita perlu ingat bahawa Allah SWT ni maha kaya. Allah Ta'ala tak zalim kepada hamba-hambanya yang menolong orang lain. Kita bayar zakat ni kita kena ingat kita tolong orang lain. Selain daripada kita cuci harta, kita cuci panggil jiwa raga kita daripada dosa dan noda. Hak tu hak utama sekali. Kita kena ingat bahawa kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi gapo yang kita hendak. Tapi Allah Ta'ala bagi gapo yang kita perlu.
saya nak sebut sini kadang-kadang gapo kita minta maaf. Maaf ni macam tazkirah kuliah al-kuliah pula ni. Kadang-kadang kita minta gapo, kita minta go tu Allah Taala wi go ni. Aku minta kereta, Allah Taala wi bini. Contoh ni. Aku minta bini, Allah Taala wi rumah ni. Sebab rumah diperlukan untuk jaga mak ayah dia gapo. Allah tahu jadi, apa yang kamu tidak tahu. Ya betul Mi, tepat sekali Mi. Fahmi tu tepat ni. Tapi nak ayatnya kalau hak utama sekali pahala tu tak boleh. Berkat tu tak ada. Cuma berkat tu bukan dalam bentuk tambah dari segi imam. Contohnya dia bayar pun ni, tapi alhamdulillah Allah Taala kurniakan dia jodoh, kurniakan dia zuriat. Lepas tu dengan jodoh zuriat hak dia ada tu, dia boleh kembangkan harta dia. Mungkin tahun ni dia bayar kos sikit, tahun lepas 10 tahun lagi dia akan bayar berkali-kali ganda. Sebab kita panggil berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita jangan fokus pada amount. Ya betul kita fokus pada benda-benda lain juga. Betul. Waktu jahari aku demam dah. Betul. Betul. Waktu kesihatan. Sebab dua nikmat Allah ni hak kita nak ni sihat ni. Saya baru tu buat ni. Tapi semangat Syami nak mari. Hari ni baru masuk kerja ni. Rahsia. Tak ada minta rahsia kita. Sana tu rahsia. Ada sikit lah. Allah Ta'ala nak uji biasa lah. Betul lah. Kita umur tua dah kan. Umur 49 dah ni. Ming lahir umur 19. Kita 49 tapi Allah Ta'ala uji. Tapi alhamdulillah segar. Tapi dengan bunyi nak mari kita pun pakai comel-comel ni. Marilah nak jumpa Mi. Tapi nak gitu dah. Nikmat kesihatan ni. Walaupun tapi kita yakin. Saya percaya. Saya tak janji. Tapi percayalah Allah Ta'ala akan bagi lebih kepada orang hak tolong orang lain dalam pelbagai bentuk. Tapi kalau dia tak boleh bayar kepada maik untuk tahun ni dengan jumlah amount yang berganda macam ni bayar, tapi mungkin 2-3 tahun sekali. Tapi ikhlaskan diri kita, niat molek kita nego, kita buat kerja, gapo kerja buat kita lillahi ta'ala untuk bantu orang lain, khususnya bayar zakat ni. Jadi insya-Allah waktulah saya tak ada ayat hak boleh Allah untuk benda lain untuk pujuk hati saya dan juga pujuk hati pendengar semua supaya kita ni orang panggil pakat-pakat tuluh lah Kelantan ni. Sebab kita nak 330 juta. Lah ni 310 juta, nak 20 juta lagi. Kita ada 2-3 hari lagi. Year end zakat. Kalau miwak year end sale. Miwak year end sale. Kita buat year end zakat 225. Kita nak tarik ni. Tapi kita haraplah semoga mega yang mendengar ni follower ni ke apa hak viewer yang ada pada hari ni pakat royaklah mari bayar zakat ke maik. Tujuan kita nak kutip siapa target tu kita nak bagi bukan nak cerita kita. Hak tu sebenarnya. Kalau bagaimana? Betul. Boleh tu terjawab kepada Salim Nisal. Okey, minyak tutup ke apa ni? Payah mi tutup sini. Tak ada tutup lah ni. Tutup. Endah. Tutup lah. Okey, boleh. Boleh. Molek mi doa. Kita pakai sokok tukar. Ya. Kita nak panjang. Nak panjang sikit. Kalau doa kunut pendek. Kunut panjang. Okey, insya-Allah. Okey, boleh aminkan doa daripada kami semua untuk semua para pembayar zakat maik, khususnya kepada mereka yang berada memang ramai di kaunter dalam luar penuh dalam. Dan ni kita buat dalam live dalam bilik ni. Jadi insya-Allah orang luar tak dengar lah. Doa kepada semua Ustaz. Doa kepada semua insya-Allah. Viewer. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di pecutan terakhir ini beberapa hari saja lagi kami berada di tahun 2025 ya Allah. Kami sekalian menadah tangan mendoakan buat para pembayar zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ya Allah, agar mereka yang mendengar doa kami pada hari ini tergerak hati mereka untuk bayar zakat. Follower kami, viewer kami ya Allah, agar mereka mendoakan semua pembayar zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
ajarakumullahu fima a'taitum wa barakalakum fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahura. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau gandakanlah pahala dan kebaikan kepada mereka sekalian, kerana sesungguhnya kami sekalian bersaksi bahawa mereka tidak pernah berkira di atas segala zakat yang telah mereka bayar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau sucikanlah diri mereka daripada segala dosa. Engkau jauhkanlah diri mereka daripada kemiskinan dan kepapaan. Engkau lapangkanlah rezeki dan harta mereka. Kurniakanlah mereka kesihatan yang berpanjangan. Engkau berkatilah kehidupan dan umur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau kurniakanlah keuntungan berganda di atas pekerjaan, perniagaan serta amal ibadah yang mereka laksanakan agar mereka beroleh kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu. Okey, untuk yang terakhir, terima kasih kepada yang menonton, viewer kita pada hari ini bersama dengan orang panggil pempengaruh. So, ni baru influencer sebenar ni. Viewer ramai. Okey, Ming dengan Nisa. Jadi terima kasih yang menonton. Hak utama sekali, bayar zakat sebelum 31 Disember 2025 dapat rebate cukai 100% pendapatan, insya-Allah. Okey, sekian dulu daripada kami, daripada Syami Sadli Production. Okey, sekian. Okey, kita lacar ke? Ya Allah ke? Boleh berlaku? Boleh berlaku. Khalas. Oh, memang Arab. Okey, khalas. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah, jumpa lagi.